Okay, so hari ni kita akan masuk satu topik baru iaitu percukaian Form 5 ataupun we call it as taxation kalau DLP. Okay, so cikgu dah susun cukai ni mengikut yang paling senang kepada yang paling susah. So yang paling senang ada 3 ni, 1, 2, 3 paling senang iaitu cukai pintu, cukai tanah dan cukai jalan. Cukai pintu dikutip oleh Majlis Perbandaran. Contoh kalau dekat Ipoh yang kutip cukai pintu ni adalah MBI lah, Majlis Bandaraya Ipoh. Cukai tanah dikutip oleh pejabat tanah, maksudnya kita kena bayar cukai tanah dekat pejabat tanah. Cukai jalan dikutip oleh JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan. Cukai perkhidmatan dikutip oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Kastam. Cukai pendapatan dikutip oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri, LHDN. Okey, so untuk video ni cikgu akan cerita pasal 3 cukai yang pertama yang senang ni, okey. So kita akan belajar nak kira cukai pintu dulu. Okey. So apa tujuan kita bayar cukai pintu ni? Okay, first of all, kita bayar cukai pintu ni untuk apa? Untuk apa? Untuk sebagai orang cakap apa? Kos. Kan kita tengok kalau dekat Ipoh ada MBI mesin rumput, cuci longkang kat depan rumah. Semua tu adalah hasil kutipan cukai pintu kita ni lah. So apa formula nak mengira cukai pintu? Nilai rumah kita setahun, nilai kita punya harta tu setahun, kali dengan peratusan cukai. Okey. Kalau cukai tanah pula, besar sangat. Kalau cukai tanah pula, formula dia adalah luas tanah darab dengan RM per meter persegi. Yang dia akan maklum kat soalan lah berapa ringgit. Okey, cukai tanah. Dan yang ketiga, cukai jalan. Macam mana nak mengira cukai jalan? Adalah kadar asas tambah kadar progresif. Okey, progressive rate, basic rate tambah dengan progressive rate. Okey, ini 3 formula untuk mengira cukai. So, jom kita tengok soalan Cukai, percukaian 2023. Okey, kita cuba tengok soalan cukai 2023. Cikgu ambil daripada Adi Fahim punya Telegram. Okey, so kita tengok contoh soalan Melaka. Encik Nabil memiliki sebuah unit pangsa puri di Bandar J yang disewakan pada kadar 1,300 sebulan. Maksudnya, nilai rumah tu sebulan 1,300. So, macam mana kita nak tahu nilai rumah tu setahun? 1,300 sebulan, kita darab dengan 12 bulan. Sebab kita nak tahu nilai rumah tu setahun. So, kita dapat setahun nilai dia RM15,600. Okay, pada bulan Februari, dia menerima bil cukai pintu pada kadar 5.7%. Nyatakan pihak yang mengutip cukai pintu, Majlis Perbandaran. Okey, Majlis Bandaraya, Majlis Perbandaran. Boleh. Kalau tak ingat sangat, pihak berkuasa tempatan juga boleh. Hitung cukai pintu yang perlu dibayar oleh Encik Nabil untuk setahun. So, harga dia, nilai rumah tu setahun 15,600 darab dengan peratusan ataupun kadar cukai pintu dia 5.7%. So, kita dapat nilai cukai pintu yang perlu dibayar adalah 889.20 sen. Setakat ni jelas? Okey, ini cukai pintu. Macam mana pula kalau cukai tanah? Ada tak kat sini? Cukai tanah ni dia special sikit, tak banyak soalan. Ni lah, boleh lah ni, boleh lah. Okey, sekejap, cari yang lain. Boleh lah ni, yang ni kebat sikit. Okey, dia bagi tahu, dia kata ayah Alex Tan menghadiahkan sebidang tanah kepadanya. Dia juga memiliki sebuah rumah yang berdekatan dengan tanah tersebut. Keluasan tanah 10x darab 6x ni meter. So 10 darab 6, 60 x darab x kuasa 2. Ini dia punya luas tanah. Anggaran sewa tanah adalah 1,150 sebulan. Ini tak ada kaitan. Ini untuk kira cukai pintu. Okay.
Jumlah cukai pintu ini, kadar cukai tanah 5 sen per meter persegi dan jumlah cukai tanah dia adalah 300. So apa yang kita dah tahu formula nak kira cukai tanah tadi adalah luas tanah darab dengan RM per meter persegi, which is kat soalan tu RM 0.05. Dapat luas tanah, dapat jumlah cukai tanah dia 300. So, luas tanah kan cikgu dah kira dekat atas ni, 60x kuasa 2. So, 60x kuasa 2 darab dengan 5 sen sama dengan 300. So, you kena bawa ini pergi sana jadi bahagi. You bawa 60 pergi sana jadi bahagi. So, cikgu tekan kalkulator, 300 bahagi 0.05 bahagi 60. So, cikgu dapat jawapan dia 100. Kita nak X, bukan X kuasa 2. So, kuasa 2 pindah sana jadi punca kuasa. So, dapat jawapan X tu 10. Jelas? X tu jawapan dia 10. Okey, kadar cukai pintu. Kita tahu dah. Anggaran, dia kata apa? Kadar cukai pintu kan. Kadar ni guys, maksudnya peratus. So, formula cukai pintu adalah nilai setahun darab dengan kadar peratus. Dapat cukai pintu dia. Cukai pintu dia 759, betul? Kadar dia kita tak tahu, tapi kita tahu anggaran sewa tanah tu 1150 sebulan. So 1150 darab dengan 12 bulan. Sebab apa darab dengan 12 bulan? Kita nak tahu nilai setahun. 13,800 darab berapa peratus? Dapat 759. So macam mana kita nak buat? Kita bawa 13,800 pergi sana jadi bahagi 759 bahagi 13,800 dapat 0.055. Kemudian 100 ni bawa naik atas jadi darab 100. Jawapan untuk kadar cukai pintu dia adalah 5.5. So dapatlah 5.5% sebenarnya kadar dia. Jelas sampai sini? Okey, so sekarang kita nak tengok cukai jalan. Cukai jalan. Okey, kita tengok. Safwan ingin membeli kereta untuk isterinya di Jelebu. Beliau telah membeli sebuah kereta dengan harga 118,000 dengan kapasiti enjin dia 1799cc. So, kapasiti enjin 1799cc berada di sini. Cikgu dah bagi tahu tadi, formula untuk mengira cukai jalan adalah kadar asas tambah kadar progresif. Betul? Okey. Dia duduk Jelebu, Negeri Sembilan. So, Semenanjung, Malaysia. Hitung cukai jalan bagi kereta itu. So, macam mana nak kira cukai jalan? Kita tahu kadar asas tambah kadar progresif. Okey. Kadar asas dia 250. Tambah kadar progresif dia adalah 50 sen bagi setiap sisi melebihi 1,600. Sisi dia kan 1799. Lebih tak dari 1,600? Lebih kan? Lebih sebanyak berapa? Kita tolak. 1799 tolak dengan 1,600. Sebab kita nak tahu dia melebihi 1,600 tu sebanyak berapa. Dapat 199. 199 sisi inilah yang darab dengan 50 sen. So, tambahkan. So, kita tengok ni dapat 250. Okay, 199 darab dengan 50 sen. Dapat RM99.50. Tambah dapatlah cukai jalan dia. Total dia 349.50 sen. So, ini adalah contoh soalan cukai jalan. Boleh ke sampai sini?